Mia, kau minum air apa tu? Macam sedap ke? Udah gila. Aku nak cerita ni sikit ni. Bulan ni kita tak payah pergi kafe-kafe viral tu. Apa? Sebab bulan ni bapak aku tak bagi aku duit belanja. Mungkin dia ada komitmen dia sendiri kot. Aku pun sama weh. Duit belanja aku habis 2 minggu ni. Bapak kau bagi berapa? 1,000. Tu pun kalau aku minta lagi minggu depan, dia bagi double, Cok. Memang gempak bapak aku. Mia, sebenarnya aku jealous dengan kau. Kenapa? Sebab kau seumur-seumur keluar dengan family kau. Aku ni setahun sekali pun belum tentu. Pin, aku memang betul pun sebab bapak aku kalau boleh tiap-tiap bulan dia bawa kita orang pergi jalan-jalan. Baru ni paling latest kita orang pergi Singapura. Alah, yang ada buruh helang tu, yang buruh helang besar-besar tu, yang tu. Lepas tu kalau nak pergi kat situ kena naik ferry. Singapura kan? Dah lah belagak, bodoh pula tu. Apa dia?